Kita kembali di satu lagi episod podcast No Tapis Berbual. Saya Anwar Saleh. Hari ini saya gembira sekali kerana bersama saya hari ini adalah Encik Zaki Muhammad, Menteri Negara Kanan Pertahanan Merangkap Kemampanan dan Sekitaran. Bukan senang nak dapatkan Encik Zaki ni. Selamat datang Encik Zaki. Selamat datang. Terima kasih hosting hari ini. Pasal banyak hat lah Encik Zaki pakai sekarang. Tapi hari ni kita nak tumpukan kepada pertahanan. Okey. Sekian lama ni dah lama tak tanya pasal pertahanan. Tapi kita lihat ada banyak perkembangan baru dalam arena pertahanan, bukan sahaja dalam segi domestik, dalam segi negara, tapi di luar negara juga. Betul. Kita ada Menteri Pertahanan baru, kita ada juga baru-baru ni Menteri Pertahanan kita ada terbang ke beberapa negeri juga kan. Dan saya difahamkan bahawa tak lama lagi kita akan buat Wallaby juga. So ada banyak. It's an exciting period lah. Saya jangka BH pun akan cover Wallaby juga. Ada juga. Orang kuat kita tak semestinya lelaki. So orang wanita yang akan pergi nanti. Tengoklah siapa. Okey, tahan. Okey. So kita ada 3 segmen hari ini. Kita nak bincang tentang pertahanan. Mungkin yang segmen pertama saya ingin sentuh tentang bagaimana dasar pertahanan negara kita telah berubah. The evolution of our defence policy sejak dahulu hingga sekarang. Encik Zaki boleh kongsi sedikit? Jika kita lihat berita-berita baru-baru ni dalam seminggu 2 lalu, kita melihat Encik K. Shanmugam, Menteri Coordinating Minister untuk National Security, beliau baru ini mengatakan bahawa kita akan tingkatkan lagi keupayaan kita dalam keupayaan cyber dan terutama sekali untuk national infrastructure. Oleh kerana kita juga melihat perkembangan yang berlainan apabila kita memikirkan tentang pertahanan negara, kita memikirkan pertahanan fizikal. Hari ini juga kita melihat bagaimana sifat peperangan telah bertukar dalam menggunakan alam cyber juga. Yang kedua, kita juga melihat semalam kita baru melancarkan kapal induk baru, kapal perang baru, MRCV, Multi Role Combat Vessel, di mana kita menggunakan kapal induk satu yang dapat membuat penguasaan atau control menggunakan drone yang boleh dikatakan seperti kapal drone ataupun submarine drone, di mana mereka dapat menggunakan satu kapal untuk melancarkan pelbagai misi. So satu kapal besar tapi ada drone yang lain. Jadi kita melihat hari ini kita mempunyai kapal induk yang dapat menguasa pelbagai kapal drone, kapal drone dan kapal selam drone. Dan di sini saya rasa ni amat penting oleh kerana ini menunjukkan bahawa bagaimana SAF juga sedang berkembang dan bertukaran. Baru-baru kita juga melihat Menteri Chan Chun Sing juga di Amerika Syarikat, di mana kita akan menerima kapal terbang F-35 kami. Jadi kita akan menjadi antara angkatan senjata di dalam Southeast Asia yang pertama yang mempunyai stealth fighter. Jadi ini memberi kita keupayaan untuk menjalankan operasi Air Force, tentera udara, dan tanpa dilihat daripada radar. Jadi ini kan stealth fighters lah. Tapi ini saya tanya ni pasal kapal baru ni dengan kapal terbang baru ni. Untuk orang biasa mungkin mereka tidak lihat bahawa terdapat sebarang ancaman daripada udara. Betul. Dan buat masa ini juga jarang kita dengar ada ancaman terhadap Singapura di laut. Kenapa kita nak ada kapal besar-besar gini macam Power Rangers mana entah you know. So mungkin boleh kongsi tak apa antara cabaran-cabaran atau kebimbangan yang perlu kita tangani? Memang oleh kerana kita melihat bagaimana ancaman hari ini berlainan. Pertama sekali kita melihat beberapa ancaman yang baru yang boleh dilakukan. Pertama sekali penggunaan drone. Bukan apabila kita memikirkan drone, kita memikirkan seperti peperangan yang sedang berlaku di Ukraine Russia. Yes. Tapi jika kita bayangkan teknologi seperti ini senang diperolehi, dia boleh digunakan oleh teroris juga. Jadi pengancam kita bukan saja pengancam military tapi juga daripada civilian juga yang boleh menggunakan teknologi seperti itu untuk menggebom Singapura, untuk membawa ancaman kepada rakyat kita. Yang kedua, jika dilihat dari segi teknologi, mungkin kita lihat ini bukan ancaman yang sedia ada hari ini, bukan clear and present danger. Tapi pada realiti ini adalah platform teknologi yang sedang
yang sedang berkembang. Lebih banyak lagi negara yang mempunyai keupayaan ini. Jadi Singapura kita harus terus menjadi first movers. Okay. Oleh kerana kita juga mahu kita katakan membuat deterrence terhadap sesiapa yang ingin mengancam Singapura. Ini cakap pasal deterrence ni kan. Dasar deterrence, betul. Ini saya nak tanya ni. Kalau Menteri Pertahanan nak beli drone ni, mungkin orang tanya, senang sangat ke nak dapat drone untuk bom Singapura? Itu pasal orang biasa ingat drone yang pergi dekat beli dekat shopping mall gitu. Betul. Kan. Tapi sekarang kita nak cakap pasal ancaman drone pula. Ancaman drone. Is it that easy to dapatkan drone untuk bom sebuah negara atau satu tempat? Tak begitu susah. Kita boleh gunakan drone seperti drone komersial. Jika kita lihat negara seperti Ukraine, apabila mereka telah memulakan peperangan itu, mereka menggunakan drone komersial biasa seperti DJI yang kita boleh beli dekat pasaran. Apa yang berlainan adalah mereka memasang bom, mereka memasang grenade, mereka memasang pelbagai alat lah yang boleh digunakan untuk membuat ancaman atau membunuh seseorang itu. Senang gitu. Senang itu. Sebab itulah ancaman untuk kita. Ya, betul. And sekarang MINDEF tengah tingkatkan. Sekarang kita tingkatkan lagi ketahanan kita untuk supaya kita lebih bersedia juga dapat membuat deterrence terhadap sesiapa yang ingin cuba mengancam Singapura. Dan kalau gitu maknanya cara kita menguruskan askar-askar kita pun ada ubah jugalah. Dulu SAR-21, dulu M16. Betul. Tapi sekarang nampaknya ancaman dia dah tukar. Boleh kongsi sedikit tentang bagaimana MINDEF ubah cara kita mobilize atau train. Apa yang saya katakan adalah platform yang besar lah kan. Kapal terbang. Kita melihat armored vehicle hari ini pun berlainan, mungkin melalui penggunaan T-Rex dan sebagainya. Kita dapat hunters yang kita menggunakan autonomous vehicle lagi yang dapat menguasai drone-drone yang bersama untuk mengarahkan drone lah untuk terus membawa drone ke perang. Jadi kita melihat hari ini platform seperti Hunter dan sebagainya, mereka dapat mengarah drone untuk dibawa ke peperangan. Saya rasa kita juga perlulah upskill, perkembangkan like SCF supaya kita mempunyai keupayaan seperti ini. Yang kedua, pada peringkat askar kita. Hari ini kita juga telah menukar silibus BMT. Jadi dulu kita dekat BMT kan, kita selalu main di Pulau Tekong menggunakan M16 atau SAR-21. Yes. Jadi itu memang masa dulu lah. Hari ini kita masih menggunakannya, tapi penggunaan drone sudah menjadi katakan mainstream dalam SCF. Ini kira kan macam silibus wajib semua belajar. Silibus wajib untuk semua askar kita belajar. Wow. Jadi kita melihat anak-anak kita hari ini dalam masa 4 jam kita dapat menguasai at least the basics lah. Okay. Tapi jika anda lihat video-video di internet sebagainya, ada yang menggunakan drone dengan agak cekap, di mana mereka dapat membawa drone kecil memasuki bilik dan keluarnya supaya mereka dapat melihat sasaran. Mereka juga dapat memasuki bangunan tanpa ancaman terhadap mereka. Jadi pada masa sama, on one hand ia baru. Jadi penggunaan drone ni juga membolehkan askar kita dapat memasuki bangunan ataupun untuk membuat surveillance lah, dan tanpa membahayakan diri mereka. Jadi ini satu capability yang baru di mana kita membolehkan askar kita juga dapat melancarkan misi dan operasi secara lebih selamat. Jadi bukan saja untuk peperangan, tapi dalam operasi biasa juga, apabila kita mahu melihat jauh atau kita mahu melihat keadaan daripada udara, kita boleh menggunakan drone juga untuk melihat keadaan, memantau dan sebagainya. So satunya ialah skill atau kemahiran. Betul. Untuk menggunakan drone. Betul. Tapi selain itu apa lagi kemahiran yang diperlukan? Because tadi Encik Zaki kata perlu ada semacam pertahanan dari segi cyber. Betul. Dari segi ancaman-ancaman lain tadi Encik Zaki kata. So apakah mungkin kalau ada anak muda yang tengah dengar podcast ni mereka tengah fikir skill future apa aku nak ambil ni. Taklah. Jika anda dalam vokasi yang tertentu, kita akan memberi latihan yang diperlukan. Saya rasa jika kita bayangkan bagaimana peperangan dilakukan hari ini, bukan saja
apa yang kita lihat, tapi bayangkan apa yang telah dilakukan dalam peperangan yang dalam sedekade lalu. Jadi kita melihat bagaimana pihak Rusia telah menjatuhkan Crimea. Pertama kali mereka menjatuhkan kuasa ataupun tenaga. Mereka menjatuhkan komunikasi. Yang ketiga, jatuhkan dia punya sistem finance. Jadi ini membuat sesuatu negara huru-hara. Dan apabila anda panik, anda dapat dapat berkomunikasi, rakyat semua dalam state of panic. Ini lebih senang untuk sesuatu penjajah memasuki negara itu, oleh kerana setiap orang oleh kerana rakyat tak begitu sedia. Jadi memang susah untuk askar mereka juga untuk mempertahankan negara itu. Jadi Singapura kita mahu mengelakkan situasi seperti itu. Oleh kerana itu kita telah menubuhkan servis baru. Kita sudah mesra dengan angkatan senjata Singapura ataupun SAF atau Army lah, Navy dan juga tentera udara. Dan pada masa sama, hari ini kita mempunyai DIS, Digital Intelligence Service, dan kita juga mempunyai CSA dari pihak civil, di mana ia memberi pertahanan kepada critical infrastructure kita, iaitu sistem pembangkangan kita, sistem tenaga kita, sistem komunikasi kita dan sebagainya. Oleh kerana ini adalah satu cara penting mana kita mempertahankan Singapura pada keseluruhannya, bukan saja dari segi peperangan fizikal, tapi oleh kerana hari ini kita juga mempunyai pendekatan yang berlainan yang dilakukan oleh pengancam, musuh dan sebagainya yang ingin menjajahi sebuah negara. Dan apabila saya mengatakan pengancam, pada masa satu dulu kita mungkin memikirkan pengancam harus menjadi satu negara yang dekat dengan kita. Tapi jika bayangkan, apabila kita mengimbas kembali kepada peperangan dunia yang kedua, kita dijajahi oleh satu negara yang jauh daripada kita. Betul. Tapi dapat ke Singapura oleh kerana ia dapat membuat projection apa dia punya forces. Tapi itu secara fizikal. Tapi hari ini jika kita melihat dari segi ancaman cyber, sebuah negara itu tak perlu datang ke Singapura untuk membuat kekecohan, untuk menjatuhkan sistem kita. Dari jauh boleh? Dari jauh boleh. Kita juga melihat bagaimana mereka boleh menggunakan information warfare, di mana mereka membuat information campaign terhadap informasi terhadap rakyat. Dan ini kita telah melihat dalam pelbagai negara lain, di mana mereka menggunakanlah seperti social media dan sebagainya untuk membuat influence terhadap pilihan raya. Ini pun juga telah dilakukan oleh negara lain. Ini yang dinamakan sebagai state actors lah. State actors ataupun non-state actors pun juga boleh. Jadi oleh kerana hari ini jika kita info space, cyber space, ini dia punya exposure berlainan, di mana anda dan saya pun boleh gunakan information campaign terhadap Facebook, Instagram dan sebagainya, ataupun TikTok. Dengan information campaign ni atau information warfare, dengan juga ancaman kepada kita punya cyber. Lagi-lagi tadi Encik Zaki kata tentang ancaman terhadap tenaga kuasa, betul, terhadap komunikasi dan juga sektor kewangan. Dan ini boleh dilakukan oleh sesiapa? Ya, and yang soalan state non-state actors pun boleh. Soalannya adalah patutkah rakyat Singapura bimbang dan sama ada pemerintah atau MINDEF dapat mengawal dan menjaga kita dengan baik? Ini soalan yang penting ni. Kita ada banyak threat betul. They need to know lah whether should they be worried or not. Memang kita cuba melalui pertahanan mutlak ataupun total defense, di mana kita mempunyai pelbagai defense seperti economic defense, social defense, psychological defense, cyber defense pun ada. Jadi ini semua amat penting, di mana kita mahu juga mendedahkan rakyat kita terhadap ancaman yang berlainan, yang mungkin tidak perlu jadi fizikal, tapi ini juga ancaman cyber, ancaman informasi. Jadi ini boleh dilakukan, dan adakala kita juga memberi signals lah melalui seperti apa yang telah dikatakan oleh Menteri Shanmugam dan Encik Dr. Ng sebelum ni dan sebagainya. Dan ini semua amat penting, di mana kita juga mahu mendedahkan, kita juga mahu membuat rakyat juga memikirkan akan cabaran hari ini, ancaman yang boleh dilakukan bukan terhadap mereka saja, tapi terhadap sistem demokrasi kita juga. Jadi ini semua saya katakan
apa yang juga dikuatiri oleh banyak negara di merata dunia. Apa yang saya bimbang sekarang ialah kerana kalau kita bandingkan dengan tahun 40-an, 60-an mungkin ada perang 80-an juga. 80-an juga kita dapat melihat perang-perang yang dari segi yang dilakukan secara fizikal. Tapi sekarang kalau kita tengok zaman sekarang nampaknya ancamannya datang daripada sesuatu tempat atau sesuatu organisasi betul. Yang kita tidak tahu siapa, kita tidak tahu dari mana. So bagaimana kita nak create awareness meningkatkan kesedaran di antara rakyat kita bahawa ada ancaman tu di sana meskipun kita tidak boleh nampak. Macam mana tu? Saya akan katakan bahawa cabaran itu dan ancaman itu memang sedia ada. Baru-baru ini kita juga telah mengatakan bahawa kita mempunyai satu grup UN 386. 386 yang telah membawa ancaman terhadap Singapura. Ia telah mencuba tapi tak begitu successful untuk memasuki sistem kita. Jadi hackers pun ingin memasuki, tapi itu kita katakan mungkin ada state actor juga. Tapi jadi saya berharap bahawa apabila kita mempunyai berita tersebut, kita mengambilnya dengan serius. Oleh kerana ini adalah ancaman di mana pihak MINDEF, pihak MHA, kita semua memantau keadaan dengan teliti. Kita berharap bahawa kita dapat terus memainkan peranan yang baik untuk menjaga dan mempertahankan Singapura. Selain daripada itu, saya juga rasa penggunaan drone, penggunaan artificial intelligence akan lebih digunakan. Oleh kerana bukan saja ia efisien, tapi kita dapat menjalankan operasi seluruh hari. Pasal drones dengan autonomous vehicle semua tak menjadi penat. Tapi mereka gunakan intelligence, mereka gunakan artificial intelligence di mana kita tak perlu terus awas dari segi dan kita mempunyai kepenatan dalam askar kita. Tapi jika menggunakan sistem, ia membolehkan kita menjalankan operasi dan misi yang lebih mungkin berbahaya kepada askar kita, tapi dengan menggunakan drone atau autonomous vehicle rasa lebih mudah membolehkan kita menjalankan operasi yang lebih berisiko, menjalankan operasi yang mungkin lebih menggunakan extended duration dan juga menjalankan operasi seluruh hari, seluruh minggu, seluruh bulan. Okay. Saya rasa ini memberi kita kelebihan atas segala musuh ataupun teroris yang ingin mengancam Singapura. Okay. Terima kasih Encik Zaki kerana kongsi serba sedikit. Kita tahu tak banyak boleh kongsi tentang dasar pertahanan negara, tapi apa yang mampu saya amat berterima kasihlah Encik Zaki dapat kongsi. Kita berhenti seketika. Sebentar ni selepas ni kita sambung dengan segmen kedua, di mana kita akan berkongsi tentang bagaimana askar-askar kita, askar-askar Melayu kita telah berubah dari segi penglibatan mereka di dalam askar kita. Okay. Terima kasih Encik. Boleh.